membincangkan tentang pengurusan bilik rajah dalam era digital. Cabaran dan strategi pengurusan bilik rajah dalam era digital. 3. Pengenalan. Pengurusan bilik rajah sangat penting bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Bukan sahaja melibatkan susunan meja atau kerusi, juga ia melibatkan kawalan tingkah laku belajar dan suasana pembelajaran. Contohnya berlaku interaksi dalam pengurusan pembelajaran. Namun begitu, cabaran semakin meningkat dalam era digital ini. Jadi, guru perlukan membuat strategi sebagai yang berkesan supaya teknologi mampu digunakan dengan secara optimal. Seterusnya, masalah gangguan pemerhatian. Perhatian yang diguna boleh mengganggukan fokus pembelajaran. Contohnya telefon pintar dan media sosial yang menjadi punca utama pelajar hilang tumpuan dan kurang terlibat dalam aktiviti di dalam kelas. Guru akan menghadapi cabaran untuk mengawal disiplin pelajar yang tidak memberi perhatian apabila berada di dalam kelas. Seterusnya, masalah kedua, tingkah laku yang negatif. Tingkah laku yang negatif ini akan mengganggu kelancaran PDP, contohnya pembelajaran atau pengajaran, seperti bercakap ketika guru mengajar. Ia juga menyebabkan suasana kelas menjadi bising dan tidak kondusif. Peraturan yang tidak jelas, pelajar jadi keliru tentang tingkah laku yang dibenarkan atau tidak dibenarkan. Contohnya macam hari ini lagi, lepas tu esok pula tak lagi macam tu. Teknik atau strategi yang pertama, sistem pelajaran dan akibat. Sistem pelajaran dan akibat diberi untuk menggalakkan tingkah laku yang positif, contohnya pujian atau memberi markah tambahan apabila tingkah laku positif itu berlaku. Akibat pula dikenakan secara konsisten jika melanggar peraturan, contohnya seperti memberi amaran. Sistem ini dapat membantu dan membentuk disiplin dan mewujudkan kelas yang lebih tenang dan teratur. 3. Strategi yang nombor 2, pendekatan berpusat pelajar. Ini diberikan pelajar lebih bertanggungjawab terhadap tingkah laku mereka. Contohnya, pelajar lebih aktif bertanya dan memberi idea ketika pembelajaran berlangsung. Ini juga dapat meningkatkan motivasi dan kawalan diri. Secara tidak langsung, suasana di dalam kelas juga menjadi lebih kondusif dan positif. Seterusnya, kesimpulan pengurusan bilik rajah dalam era digital ini memerlukan strategi yang jelas dan berkesan supaya gangguan berarti digital dan tingkah laku negatif pelajar yang merupakan cabaran utama yang perlu ditangani oleh seorang guru. Jadi melalui sistem ganjaran dan akibat serta pendekatan berpusat, guru dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih terkawal dan positif, akan menyebabkan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Itu saja daripada saya. Sekian.